Mana lebih untung, jual emas sikit-sikit ataupun yang besar terus? Kalau tuan-puan merancang untuk bersara dengan perbelanjaan sekitar 4,000 hingga 5,000 sebulan, yang manakah pilihan emas yang terbaik? Gold bar 10 gram, gold bar 50 gram ataupun 100 gram? Kebiasaannya, penyimpan emas pilih saiz yang besar untuk persaraan atas dua sebab. Pertama, mereka tak perlu jual emas tu setiap bulan. Dengan gold bar 50 gram, mereka boleh jual emas tu setiap 5 bulan. Ataupun dengan gold bar 100 gram, mereka boleh jual emas tu setiap 10 bulan. Ini sangat praktikal untuk penyimpan emas yang tak mudah untuk keluar rumah setiap bulan. Dan yang kedua, golongan pesara yang ingin memaksimalkan keuntungan dalam simpanan emas. Kebiasaannya, mereka mempunyai sumber pendapatan pasif untuk persaraan, sama ada duit pencen bulanan, duit hasil rumah sewa ataupun duit hasil pada perniagaan. Jadi, simpanan emas tu bukanlah untuk kegunaan bulanan, tapi untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Persoalannya, nak jual 10 gram setiap bulan ataupun jual 100 gram setiap 10 bulan. Daripada sejarah 20 tahun yang lalu, kita dapat lihat harga emas ini naik secara purata 10% setahun. Bermakna dalam masa 10 bulan, kita dapat lihat perbezaan harga emas yang sangat ketara. Jika tuan-puan mampu untuk jual emas setiap bulan, bermakna jual gold bar 10 gram tu setiap bulan lebih menguntungkan berbanding kalau kita jual emas setiap 10 bulan. Bagi tuan-puan berminat untuk alihkan bahagian simpanan persaraan dalam bentuk emas fizikal, boleh rujuk pin video Fiza di profil untuk langkah bermula. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.